Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Bruno Fernandes pecahkan rekod assist EPL. Brighton akhirnya mengesahkan tempat dalam saingan Conference League bagi musim hadapan walaupun melalui satu tempoh yang penuh debaran di Amex Stadium. Selepas tewas 3-0 kepada pasukan Manchester United, nasib Brighton terpaksa ditentukan oleh keputusan perlawanan di Merseyside. Kabar gembira hanya tiba tepat jam 6:01 petang waktu England apabila keputusan perlawanan lain memihak kepada mereka, sekaligus membolehkan skuad kendalan Fabian Hüseler melangkah ke pentas Eropah buat kali kedua dalam sejarah kelab. Perlawanan menentang pasukan Manchester United menjadi pentas cemerlang buat pengurus Michael Carrick yang menyaksikan Bruno Fernandes melangkah sejarah baharu dengan mencatatkan bantuan gol ke-21 dalam semusim. Jaringan daripada Patrick Dorgu dan Bryan Mbeumo memastikan dominasi pelawat, sekaligus memaksa penyokong tuan rumah terpaksa menanti penuh keresahan untuk mengetahui nasib pasukan. Bagi Hüseler, walaupun persembahan hari ini tidak mencapai tahap terbaik, kejayaan layak ke Eropah tetap dianggap sebagai satu pencapaian besar yang harus diraihkan memandangkan pembangunan pesat kelab sejak kebelakangan ini. Pep Guardiola, tirai tertutup buat legenda Manchester City. Manchester City melabuhkan tirai era paling gemilang dalam sejarah kelab apabila Pep Guardiola secara rasminya mengumumkan selamat tinggal selepas sedekad memimpin The Citizen. Dalam suasana yang cukup emosional di Etihad, Guardiola diraihkan sebagai seorang wira dengan pengumuman rasmi penamaan Pep Guardiola Stand selain majlis perpisahan yang dihadiri oleh bapanya, Valenti, yang berusia 95 tahun. Pep Guardiola jelas terharu menyifatkan tempoh 10 tahun beliau di Manchester sebagai satu penghormatan luar biasa dalam kira kejurulatihannya. Perlawanan terakhir beliau berakhir dengan kekalahan 2-1 kepada pasukan Aston Villa. Namun keputusan perlawanan hanyalah perkara kedua di mata peminat. Pertemuan ini turut menjadi pentas perpisahan buat dua tonggak utama, Bernardo Silva dan John Stone, yang diraihkan dengan Guard of Honour penuh penghormatan oleh kedua-dua pasukan. Guardiola memuji Silva sebagai pemain yang memiliki ikatan bapa anak dalam bola sepak, manakala Silva membalas dengan menggelar Guardiola sebagai pengurus terhebat yang pernah wujud. Era Guardiola di City bukan sahaja tentang trofi, malah tentang bagaimana beliau mengubah landscape taktikal dan budaya kelab, menjadikan mereka sebagai kuasa dominan yang sukar digugat untuk tempoh yang sangat panjang. Lega Tottenham, terselamat daripada zon penyingkiran. Tottenham Hotspur akhirnya menarik nafas lega selepas berjaya mengesahkan kedudukan mereka dalam saingan Liga Perdana Inggeris bagi musim hadapan. Dalam suasana yang cukup mendebarkan di stadium sendiri, gol tunggal daripada Joao Palhinha pada minit ke-43 sudah memandai untuk menundukkan pasukan Everton, sekaligus memberikan mata penting yang diperlukan untuk mengatasi pasukan West Ham dalam carta Liga. Kemenangan ini merupakan detik kelegaan luar biasa bagi para pemain dan penyokong, memandangkan kelab itu berdepan risiko pertama untuk tersingkir daripada division tertinggi sejak tahun 1977. Pengurus pasukan iaitu Roberto De Zerbi nyata emosional sebaik whistle penamat dibunyikan, meraihkan kejayaan misi menyelamatkan pasukan selepas mencatatkan 3 kemenangan dan 2 seri dalam 7 perlawanan terakhir di bawah kendalanya. Walaupun musim ini disifatkan sebagai antara yang paling getir buat Tottenham dengan rekod persembahan di laman sendiri yang kurang memuaskan, keberanian pemain mengharungi tekanan tinggi terutamanya pada 12 minit masa kecederaan akhir perlawanan terbukti menjadi pemisah antara kekal dalam EPL ataupun tersingkir ke division bawahan. Kini, fokus kelab beralih kepada melakukan analisis mendalam mengenai kegagalan musim ini bagi memastikan masa depan kelab kembali stabil. Perpisahan emosional di Anfield, Liverpool ikat seri 1-1 dengan Brentford. Anfield menyaksikan detik penuh emosi pada hari terakhir musim apabila Liverpool terikat 1-1 dengan pasukan Brentford, sekaligus menjadi pentas perpisahan buat dua legenda kelab iaitu Mohamed Salah dan Andy Robertson. Mohamed Salah yang membuat penampilan terakhirnya untuk The Reds sempat mempamerkan sentuhan kelas dunianya dengan melorongkan bantuan gol kepada Curtis Jones untuk membuka jaringan. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama apabila Kevin Schade menyamakan kedudukan buat pelawat
yang hampir sahaja mencuri kemenangan dramatik pada masa kecederaan melalui tandukan Dangu Ouattara. Keputusan seri ini menyaksikan Brentford terlepas peluang keemasan untuk melangkah sejarah layak ke pentas Eropah buat pertama kali. Sebaliknya, hanya mampu menamatkan saingan di tangga ke-9 Liga Perdana Inggeris. Bagi Liverpool, skuad kendalan Arne Slot menamatkan musim di kedudukan kelima. Kini, bermulalah era baharu buat kelab gegasi Merseyside itu yang harus melalui proses pembinaan semula pasukan tanpa kelibat Salah seorang pemain yang paling berpengaruh dalam sejarah moden. Pemegian dua tonggak ini menandakan berakhirnya satu babak gemilang di Anfield. Arsenal juara Liga Perdana, sejarah baharu di Selhurst Park. Arsenal secara rasminya menjulang trofi Liga Perdana Inggeris buat kali pertama sejak tahun 2004, melengkapkan musim yang cukup luar biasa di bawah kendalian Mikel Arteta. Dalam perlawanan terakhir musim di Selhurst Park, Arsenal mencatatkan kemenangan selesa ke atas pasukan Crystal Palace hasil jaringan Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kejayaan ini menjadi lebih manis dengan penampilan bersejarah pemain muda Max Dauman yang memecahkan rekod sebagai pemain termuda pernah memulakan perlawanan Liga Perdana pada usia 16 tahun dan 144 hari. Majlis penyampaian trofi yang disaksikan oleh pemilik kelab, Stan Kroenke, menjadi detik kemuncak bagi penyokong The Gunners walaupun atmosfera di stadium dipenuhi dengan kemerahan perayaan. Fokus Arteta kini beralih pantas ke arah cabaran lebih besar, menentang pasukan PSG pada final Liga Juara-Juara Eropah pada Sabtu ini. Arteta menyatakan rasa terujannya untuk menulis babak baharu dalam sejarah kelab di Budapest. Bagi Arsenal, kejayaan ini adalah bukti kerja keras sepanjang musim. Namun impian untuk melengkapkan musim dengan kejuaraan Eropah menjadi misi seterusnya yang sangat dinantikan oleh seluruh warga kelab. AC Milan dan Juventus ke Liga Eropah, kejutan Como dalam saingan Serie A. Pentas bola sepak Itali dikejutkan dengan keputusan rasmi. Secara rasminya telah disahkan layak ke Europa League untuk musim hadapan. Pengumuman ini dibuat selepas kedudukan akhir liga menyaksikan kedua-dua kelab tersebut gagal menembusi kelompok empat terbaik. Satu perubahan besar dalam landscape kelab elit Itali. Faktor utama di sebalik anjakan ini adalah persembahan luar biasa pasukan Como di bawah kendalian Cesc Fabregas. Musim yang cemerlang buat pasukan Como telah menyaksikan mereka berjaya menempah tiket ke Liga Juara-Juara Eropah sekaligus menolak Milan dan Juventus keluar daripada slot utama tersebut. Bagi Juventus, ini merupakan satu penurunan daripada kempen Liga Juara-Juara. Namun, ia membuka ruang untuk mereka menyelesaikan trofi di kancah pertandingan Eropah kedua itu. Kini, tumpuan Milan dan Juventus beralih ke arah pembinaan semula skuad bagi mengharungi cabaran mencabar di pentas Liga Eropah pada musim hadapan. Erling Haaland rangkul kasut emas kali ketiga, dominasi penjaring terbanyak EPL. Erling Haaland sekali lagi mengesahkan statusnya sebagai mesin gol paling prolific dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Liga Perdana Inggeris telah mengumumkan secara rasmi bahawa penyerang Manchester City berusia 25 tahun itu telah memenangi anugerah kasut emas bagi musim ini. Ini merupakan kemenangan ketiga Haaland dalam tempoh 4 musim, satu pencapaian peribadi yang cukup luar biasa bagi pemain berbakat besar ini. Sepanjang kempen musim 2025-2026, Haaland mempamerkan ketajaman di hadapan pintu gol dengan merekodkan 27 gol, jauh meninggalkan pesaing terdekatnya iaitu Igor Thiago dari Brentford yang menamatkan saingan dengan 22 gol. Walaupun Manchester City terpaksa akur menamatkan saingan di tempat kedua di belakang juara baharu iaitu Arsenal, serta berdepan musim penuh transisi susulan pemegian Pep Guardiola, prestasi peribadi Haaland tetap konsisten. Ia menjadi bukti bahawa Haaland kekal sebagai ancaman utama kepada mana-mana benteng pertahanan di Liga Utama Dunia. Frenkie de Jong, masa depan dalam kekeliruan di Barcelona. Spekulasi mengenai masa depan Frenkie de Jong di pasukan Barcelona kembali hangat diperkatakan. Laporan daripada El Nacional yang dipetik oleh Transfer News Live mendedahkan bahawa pemain tengah Belanda itu kini berasa bimbang dengan peranan dan kepercayaan yang diberikan oleh pengurus Hansi Flick. De Jong dilaporkan sedang menimbang semula masa depannya di Camp Nou sekiranya mandat permainan beliau terus berkurangan pada musim hadapan.
De Jong yang sering menjadi subjek spekulasi perpindahan sejak menyertai Barcelona pada 2019. Sebelum ini pernah dikaitkan dengan perpindahan ke Manchester United. Walaupun Hansi Flick sebelum ini pernah memuji kualiti kepimpinan dan pengaruh De Jong di bahagian tengah, hakikat bahawa beliau sering berdepan dengan manage permainan yang tidak konsisten serta percubaan pihak pengurusan kelab untuk menjualnya pada masa lalu telah mewujudkan rasa tidak selesa. Bagi pemain berusia 29 tahun ini, musim depan akan menjadi penentu penting sama ada beliau kekal sebagai tunjang utama di Barcelona ataupun mencari destinasi baharu demi menjamin karier bola sepaknya. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.